pertama, kita tengok tentang tajuk gelombang. Pertama, panjang gelombang. Kita dah jawab tadi. Tadi kita jawab dah kan. Panjang gelombang ialah jarak di antara dua. Apa jadi? Dua apa? Dua puncak. Hilang pula kan. Dua puncak ataupun dua lembangan. Jarak antara dua puncak ataupun dua lembangan. Okey. Pembelauan gelombang. Apa dia? Dah nampak jawapan ke? Pembelauan gelombang ialah penyebaran ataupun penyebaran gelombang apabila melalui apa? Di celah. Ya, melalui celah kan? Celah yang sempit. Ataupun penyebaran ataupun bengkokkan. The spread of the wave. Tersebar. Alah, bukan jawapan. Okey, sumber coherent. Coherent. Apa maksud dia? Coherent. Apa tu sumber coherent? Gelombang yang mempunyai sama frekuensi dan beza fasa yang sama. Atau boleh kau betul macam ni kan? Gelombang yang sama frekuensi dan sama panjang gelombang. Itu pun boleh. Ataupun gelombang yang sama frekuensi dan sama fasa yang sama fasa. Jadi perkataan sama tu kita kena buat dua kali. Sama tu kena buat dua kali. Baru tekan. Berpulpen. Jadi sama ni kita tulis dua kali. Sama. Kalau kamu tulis sendiri tak boleh kan? Gelombang yang punya sama frekuensi dan beza fasa. Itu salah. Boleh faham betul ni? Sama tu kena tulis dua kali. Untuk definisi ni. Okey, Okey, yang berikutnya pelembapan. Apa tu pelembapan? Apa yang berkurang masa pelembapan ni? Tenaga. Okey, tenaga berkurang. Lagi apa berkurang? Amplitude. Ya, amplitude kan. Jadi amplitude berkurang. Berkurang apa? Dengan masa. Amplitude berkurang dengan masa. Itu pelembapan kan. Amplitude berkurang dengan masa. Dan tenaga dia hilang dalam bentuk apa? Dalam bentuk ni lah. Ya, tenaga haba kan. Tapi tenaga haba tu kita tak berapa nampak sangat lah. Tapi dalam kuantiti yang kecil lah kan. Okey, apa itu gelombang melintang? Gelombang melintang ialah gelombang kita cerita tentang dua benda je. Kalau dua ni kita cerita dua je. Arah perambatan ataupun kita panggil arah gelombang. Arah perambatan dengan apa nama tu? Arah perambatan dengan arah perambatan gelombang dengan apa lagi arah perambatan gelombang dengan apa tu? Siapa yang jawab? Arah getaran kan? Arah getaran dan arah perambatan. Apa tu? Kalau melintang kita apa? Berserenjang. Berserenjang. Macam itulah kita ni ulang kaji kan. Sama-sama dah jawab. Kaji aku baca seorang. Jadi arah getaran zarah berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Itu dia. Kalau gelombang membujuk, kita kata dia bukan berserenjang. Dia kata berselari. Tukar saja perkataan ini. Tadi berserenjang, yang ni berselari. Ini definisi-definisi yang ada dalam tajuk gelombang. Okey. Sesaran. Apa tu sesaran? Sesaran ni bab 2 benda ni juga kan. Ada juga cerita kan. Bab 2 kan. Nanti sesaran. Kalau ada apa tu? Apa tu Amang? Apa tu? Sesaran ialah jarak yang mempunyai arah. Jarak dengan arah. Sebab sesaran ni adalah kuantiti vektor. Vektor kan. Jadi arah. Jarak yang mempunyai arah. Okey, apa tu muka gelombang? Ni ramai yang susah jawab kan. Kamu tengok sini jawapan dia iaitu garis. Garis yang menghubungkan semua titik dalam fasa yang sama. Okey, apa tu fasa dalam gelombang ni? Apa tu fasa dalam gelombang? Siapa tahu? Apa tu fasa? Ada dua fasa dalam gelombang. Apa dia? Apa dia? Aina ada idea.
fasa dalam gelombang apa? Panjang gelombang. Panjang gelombang bukan fasa kan? Fasa ni apa, Jeffrey? Tak dapat, tak boleh kan? Patut kau boleh jawab ni dekat SPM kan. Fasa ni adalah puncak dan lembangan. Boleh kan? Kalau gelombang bunyi kita panggil apa? Kalau gelombang air kita kata puncak dengan lembangan. Kalau gelombang bunyi kita panggil apa? Compression and refraction. Ya, bagus. Sekali syarat. Compression and refraction. Itu dia kan? Compression and refraction. Betul. Kalau gelombang air, puncak dengan lembangan. Itu kena faham. Jadi maksudnya puncak semua digabung-gabungkan, dia buat satu garisan. Tu panggil muka gelombang. Katakan kita tengok, ni puncak. Dia buat satu garisan. Dia kata ini adalah muka gelombang. Atau kita panggil wave front. Muka gelombang. Okey, terima kasih Kak Syarah. Okey, frekuensi ialah bilangan. Tadi dah Osman dah jawab tadi kalau kamu tengok ni, bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Lengkap tu tak jadi masalah. Bilangan gelombang dalam satu saat pun boleh. Tapi biasanya buku tulis ayunan lengkap. Kalau kamu tulis ayunan pun tak apa. Bilangan ayunan dalam satu saat. Lengkap tu tak jadi masalah sangat kan. Kalau kamu nak tulis juga pun tak ada masalah. Okey. Apa itu cahaya monokromatik? Nama mono. Mono ni apa? Kromatik apa? Mono apa? Mono. Mono tu satu. Ya, bagus. Mono ni adalah satu. Bagus. Kromatik adalah warna. Boleh? Jadi kamu tengok. Cahaya satu warna. Ataupun cahaya satu frekuensi. Cahaya satu warna, cahaya satu frekuensi. Jadi adalah warna dia. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, indigo, ungu. Kalau kita ambil warna merah, ini panggil sebagai cahaya monokromatik. Jadi cahaya merah kita ambil dalam eksperimen, interferen dan pembelawan. Kita pilih dia. Kenapa kita pilih warna merah sebagai cahaya untuk eksperimen pembelawan dengan interferen? Kenapa? Sebab merah mempunyai apa dia? Tengah lagi soalan ni. Sebab apa? Merah Frekuensi yang rendah. Merah mempunyai lambda yang besar. Boleh? Jangan jawab boleh. Frekuensi ya? Frekuensi. Frekuensi rendah pun boleh juga kan? Dia lambda besar, frekuensi rendah lah. Okey, amplitude. Apa tu amplitude? Ni ramai yang kadang-kadang tak boleh jawab kan. Amplitude, dia ada kait dengan sesaran. Okey, dia ada kait dengan sesaran. Dan amplitude ayunan berkurang. Dalam pelepapan ada kita bincang tadi. Amplitude ayunan berkurang terhadap masa. Kan? Jadi apa tu amplitude? Ialah sesaran. Kalau kita tengok gelombang macam ni kan. Ni gelombang kan. Okey. Jadi amplitude ni ada tinggi ni lah. Dipanggil amplitude. Tinggi ni kita panggil amplitude. Jadi apa? Sesaran maksimum dari kedudukan keseimbangan. Jadi garis lurus ni kita panggil sebagai kedudukan keseimbangan. Boleh? Jadi sesaran berapa jauh daripada keseimbangan. Itu panggil sesaran maksimum dari kedudukan keseimbangan. Boleh faham ni kena, kalau tak faham kena hafal lah ni Okey, frekuensi asli apa? Frekuensi asli ialah ini dalam bab tajuk apa? Tajuk resonan kan. Frekuensi asli ialah dia kata sini frekuensi ayunan sistem ayunan tanpa kehadiran daya luar. Daya luar ni maksudnya macam ni. Kamu ada bandul,
Saya tekan ada bandul kan. Ada bandul macam ni. Kamu biar je bandul. Tiba-tiba bandul ni berayun. Tiba-tiba dia berayun. Tak ada siapa yang ayunkannya. Tiba-tiba dia berayun. Maksudnya ada frekuensi luar. Frekuensi luar yang sama dengan frekuensi bandul ni. Frekuensi luar yang sama dengan frekuensi bandul menyebabkan bandul ini berayun. Maksudnya tenaga telah dipindahkan secara gelombang lah. Boleh faham kamu tengok tu tiba ada benda tu berayun tiba-tiba kan, tiba-tiba sebab tanpa sebab cermin rumah bergetar tiba-tiba. Itu maksudnya ada gelombang yang telah dipindahkan kepada objek kamu kan. Itu dia kata tanpa kehadiran daya luar. Daya luar ni maksudnya tak ada orang kacau sistem tu. Boleh faham kan? Tak ada orang ayunkan sistem ni. Tiba-tiba saja berayun. Daripada tenaga luar ataupun daripada frekuensi luar kan. Itu sebenarnya. Faham ke ni? Faham. Okey. Terima kasih Anis kan. Okey, cikgu ingat kita berhenti kat sini sajalah kan. Kita sambung kemudian. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh WhatsApp cikgu kan. Okey, cikgu ingat setakat saja cikgu hentikan rakaman. Stop dulu rakaman kan. Okey, ada apa-apa soalan? Ada soalan tak? Cikgu, boleh saya tanya cikgu? Boleh. Yang